Buka soal jawab. Nak habis dah ni? Adakah bermaksud tadi saya sebut bila Allah uji maksudnya Allah kasih, Allah sayang, untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih, untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah tak tinggal terus dia, tak uji, langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah, kesihatan tak ada masalah, kemasyhuran tak ada masalah, Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati orang yang tak uji Allah langsung. Tuan-tuan tahu siapa yang tidak langsung diuji oleh Allah? Saya jawab, yang paling tidak diuji oleh Allah dengan masalah wanita tak ada masalah, harta tak ada masalah, kemasyhuran tak ada masalah, kesihatan sehingga dia tak pernah bersin dan kentut. Lelaki yang paling jahat di atas muka bumi Allah tadi siapa? Firaun. Manusia yang paling jahat dan paling kejam atas muka bumi Allah ini Firaun. Disebutkan dalam kisah oleh Imam Al-Ibnu Kathir sebut, kita ni macam-macam sakit. Saya aksiden 2018, lagilah teruk kan. Sepatutnya tak boleh ceramah dah hari ni. Sepatutnya kalau dari segi kesakitan dan kecederaan yang dihadapi tu kan. Kita semua pernah sakit. Sakit itu pernah lah sekali-sekali. Firaun batuk tak pernah, demam tak pernah, kentut tak pernah. Punyalah Allah Ta'ala bagi sihat. Kekayaan tak payah bahas lah. Teknologi zaman dia, bangunan dia, rumah dia. Kenapa? Kerana Firaun berada pada puncak kemurkaan Allah. Tak ada yang lebih. Tak ada dalam alam ni yang paling Allah Ta'ala murka dari kalangan manusia lah. Kalau dari kalangan semua yang ni, iblis lah. Itu pun iblis tertanya-tanya, Firaun, kamu sampai mengaku Tuhan, aku tak mengaku Tuhan. Tuan-tuan, iblis mengaku tak dia Tuhan? Tak pernah, sampai hari ini. Firaun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan sekalian alam sebenarnya. Lagi dahsyat dia punya claim dia tu, lagi jauh daripada. Ingat tuan-tuan, orang yang jarang Allah Ta'ala uji dan dia tahu dia buat benda jahat, dia tahu dia zalimi orang tu, dia tahu dia aniaya orang ni, dia tahu dia yang perandakan keluarga dia ni, dia tahu dia yang menggelapkan masa depan si fulan, tapi Allah dah bagi dekat dia pangkat, Allah bagi kemasyhuran, Allah dah bagi lagi, sihat pun Allah dah bagi lagi. Hati-hati, Allah sedang meninggalkan kamu untuk kamu terus melakukan dosa dan kemungkaran dan maksiat dan kejahatan, untuk bertambah kemurkaan Allah kepada orang tu. Nampak tak? Kita nampak tak orang macam ni di keliling kita? Wal'iyadzubillah. Kita tengok kesian. Kita tengok tu kesian. Kita pun ada dosa. Kita tahu kita ada dosa. Tapi bila kita tengok beberapa orang kan, Allah Ta'ala uji dia, untuk dia terus membuat kezaliman, nanya kat orang tu, tindas orang ni kan. Kita tengok kesian orang tu.